Baik, ada orang kata kopi ni tak molek, ada orang kata kopi ni molek. Yang sebenarnya kopi ni boleh diminum, halal diminum, dan diminum di negara-negara umat Islam pada sebahagiannya. Dan sebahagian lagi negara umat Islam, dia punya budayanya minum teh. Okey? Contohnya orang Arab, dia lebih kepada teh. Kalau orang belah Asia, dia lebih kepada kopi sebenarnya. Dia kalau utara dia teh, kalau selatan dia kopi. Lepas tu kita tengok pengeluar kopi dunia, 2 negara bukan Islam, 1 negara Islam. Baik. Minum kopi ini bila dia sampai menjadi mengkhayalkan. Kadang ada jenis-jenis kopi yang bila kita minum menjadikan sakit kepala. Kandungan kafeinnya sangat tinggi. Itu yang dipatuakan, sebenarnya bukan haram, dimakruhkan. Dimakruhkan minum, menyebabkan kita jadi sakit kepala, sakit migrain dan sebagainya. Adapun campuran kopi yang biasa dimasakkan dengan betul, dia sebenarnya memberi kesihatan, memberi khasiat. Dia yang digunakan, diceritakan bahawa kopi ni diminum oleh beberapa orang ulama yang jenis pengarang kitab. Mereka karang kitab tak macam kita. Kita buat kerja malam tidur. Ulama ni dia tidur sekejap lepas isyak, dan dia akan bangun pukul 10-11 dia akan bangun untuk berjaga menulis kitab. Siang dia mencari kehidupan, berniaga dan sebagainya. Malam untuk dapat berjaga malam, nak tidur 3 jam je sehari, kena minum suatu benda yang menahan mata lah. Rupanya betul lah cerita ni. Saya pergi ke Aceh. Saya nak pergi ke Aceh. Aceh ni dia panggil negara kedai kopi, kerana terlalu banyak kedai kopi. Kalau kita minum dekat Starbucks tu, di Aceh RM2 saja rasa lagu tu. Sini 18. Di Aceh 2 ya je. Kelah kalau lagu tu. Dan di sana lebih hebat lagi kopi dia. Saya minum kopi, dia buat mari ni, tempat suling kopi tu, buah atas meja terus so ni. Untuk 18 jam dapat 1 cawan kecil. Kopi dia tu. Rupanya kopi dia tu diminum untuk orang yang bekerja. Jadi kita dapat bekerja, tidak mengantuk dan sebagainya. Jadi bila kopi tu kita bertujuan untuk perkara yang kebaikan, maka dapat pahala sungguh. Ada ulama fatwa. Bukan minum kopi dapat pahala, supaya dapat buat kerja kebajikan. Dia minum kopi supaya dia dapat baca Quran dan sebagainya. Kau dapat pahala. Dan memang betul, saya dihadiahkan kopi. Dia kata kalau ustaz selalu memandu, ambil kopi, buah kopi tu, bila mengantuk, sebutir. Kalau mengantuk sangat, 2 butir. Selama ni saya memandu Kuala Lumpur ke, saya guna minyak cat kapok. Tahu minyak kapok? Kalau boring sangat, buka tingkap. Buka tingkap, angin masuk. Jadi taklah mengantuk. Kena angin. Bawa setujuh, jadi angin jadi kuat. Faham lagi? Jadi payah ngantuk. Kadang-kadang ngantuk juga. Ngantuk juga, kita ambil minyak kapok. Minyak kapok ni lama atas kening. Untuk driver mengantuk malam, ambil minyak kapok buat atas kening. Bila atas kening pun tak jadi apa, bola mata. Jadi cerah mata. Tak. Jadi bola mata memang siapa KL dengan selamat lah biasanya. Pasal jadi gitulah mata. Faham lagi? Tapi bahaya. Rupanya dengan mamah kopi ni lebih baik. Rupanya itu yang terbaik. Bila kita mamah kopi, mata cerah. Jadi Google, rupanya di Amerika 4,500 punya highway timur barat dia panggil tak, daripada New York ke San Francisco 4,500 kilo, dia orang bawa truk. Sebab tu dia kopi espresso dan kopi americano. Kopi ni sebenarnya bukan untuk kita minum. Espresso dan americano bukan untuk orang awam, untuk driver kereta api dan driver lori je. Tak mau bagi mengantuk, lepas tu dia kerah. Faham lagi? Kita pergi minum kat mall, lepas tu dah boleh tidur. Faham? Kalau dah pergi mall jenis duduk kampung tak bawa kereta, kita minum latte dah lah. Hazelnut dan sebagainya lah. Rupanya americano ni untuk orang yang bawa truk. Dia orang bawa truk yang panjang tu. Kadang-kadang twin deck tu. Bawa 800 kilo, tidur sekejap. Bawa 800 kilo, tidur sekejap. Rupanya minum kopi tu. Jadi kalau katalah kopi itu merosakkan kesihatan, maka betul lah fatwa tadi. Nak buat lagi?
Tapi kalau kita minum sesuatu untuk kesihatan dan dia memang untuk kesihatan dan untuk boleh kita buat kerja, contoh menulis kitab, mengarang kitab, maka insya-Allah dia akan jadi benda berpahala. Cuma jangan kita kata minum kopi americano ke presto ke apa sunnah Nabi. Faham?